tahap 2. Kriteria bagi penganugerahan ini berdasarkan kecemerlangan akademik, kokurikulum, sahsia dan kepimpinan seorang pelajar tersebut. Sebelum itu, izinkan saya menceritakan sedikit profil tokoh murid ini. Tokoh murid ini dilahirkan pada tanggal 3 Februari 2013 di Kedah Medical Center, ananda kepada pasangan Muhammad Muazzam bin Muhammad Nawawi dan Noraini binti Ali, merupakan anak kedua daripada 4 orang adik-beradik. Tokoh ini cemerlang dengan memperoleh keputusan 9A dalam peperiksaan UPKK tahun 2024 dan juga berjaya mengekalkan kecemerlangan beliau dalam peperiksaan PSRA pada tahun ini dengan mendapat keputusan mumtaz. Beliau merupakan seorang pengawas sekolah yang berdisiplin dan bertanggungjawab dalam menjalankan tugas yang telah diamanahkan. Cita-cita beliau untuk menjadi seorang pencetus ummah satu hari nanti telah mendorong beliau untuk bersikap prihatin dengan rakan-rakan yang lain. Tekun berusaha, kejayaan menanti adalah kata-kata yang dipegang oleh beliau sebagai panduan dan motivasi untuk beliau terus berusaha tanpa mengenal arti putus asa. Tokoh murid Sri Dato' Iman bagi sesi 2025 jatuh kepada Muhammad Afiq Muhaimin bin Muhammad Muazzam. Dijemput, bonda tercintanya untuk bersama-sama naik ke atas pentas bagi menerima anugerah tokoh murid sesi 2025. Ibu kepada Afiq Muhaimin. Berikan tepukan gemuruh untuk tokoh murid sesi 2025. Okey, 1, 2, 3. Okey, dari sini Dato', 1, 2, 3. Tahniah diucapkan kepada adik Muhammad Afiq. Harap pelajar lain dapat mencontohi Abang Muhammad Afiq Muhaimin. Terima kasih diucapkan.